Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi. Ni menu untuk makan sahur guys. Ada first daging, kailan, bawang putih, bawang merah, cili padi, nasi, kemudian ada kicap. Potong dia sekejap. Bawang merah, kemudian bawang putih. Minyak. Kita pasangkan minyak dulu. Kita kena goreng daging sekejap. Kita tumis dulu sekejap guys. Kemudian bawang putih, bawang merah. Kita masukkan 3 biji telur yang dah dibasuh. 2 3. Okey, gaul dulu sekejap bagi telur tu masak. Baru kita masukkan nasi. Ni portion untuk 3 orang makan. Okay, kita bagi dia berderai guys. Untuk perasa dia, kita taruh sedikit aji, kemudian sedikit gula, kemudian kecap sotong 1 2 3 sudu kecap sotong, kemudian sos tiram 2 sos tiram 2 sudu, kemudian kecap manis, kecap jalin manis guys. Untuk sayur dia, kailan. Ni sayur dia terpulang masing-masing. Kita masukkan sayur dia kailan, cili padi. Kicap ni, kicap bukit Golden Mountain. Kita gaul sampai dia kering ya. Bau dia mantap. Oke guys, kita gaul sekejap ya, sekejap lagi dia nak kering tu. Alright, siap. Boleh kita hidang. Berasap abu. Menyala ni pedas dia. Oke guys, inilah dia nasi goreng daging. Ni seorang je makan tau. Baru sedap puasa besok. Oke, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.